Islam jadikan nikah tu mudah. Bila masyarakat ubah-ubah, pasangan muda mula bertelingkah. 4 kata-kata untuk menyelamatkan daripada berpecah. Pertama, awak ni selalu busy. Jangan cakap macam tu, cakap macam ni. Awak, boleh tak saya pinjam masa awak untuk kita bincang sama-sama? Kedua, awak tak nampak pengorbanan saya. Jangan cakap macam tu, cakap macam ni. Awak, saya bertambah sayang bila awak menghargai saya. Nombor 3, awak ni selalu overthinking. Jangan cakap macam tu, cakap macam ni. Awak, tak semua benda kita kena tahu. Kadang yang kita tahu akan buat kita celaru. Keempat, awak jangan cari yang lain. Jangan cakap macam tu, cakap macam ni. Awak, saya doakan kita sama-sama bertahan di dunia sehingga ke jannah sama-sama. Syaitan ni, dia akan cari jalan supaya kita semakin lama, semakin jauh daripada apa yang Allah inginkan. Bila kita dah halal, kata Ibnu Al-Mubarak, dia tanya dekat sahabat dia, dekat dalam medan peperangan ni, apakah amalan yang paling mulia daripada kita sedang lakukan? Sahabat cakap, kami tak tahu. Dia jawab, seorang pemuda yang menjaga kehormatan dia dan dia berkeluarga. Dia bangun pada malam hari, dia melihat anak-anak dia yang sedang tidur dengan kain tersingkap. Dia menutupi mereka, menyelimutkan mereka. Perbuatannya ni lebih mulia daripada apa yang sedang kita lakukan. Sebab tu penting kita jaga komunikasi dengan orang yang kita sayang. Terhadap yang tersayang lagi, kalau anda serius untuk mencari jodoh, boleh cari dekat MUS. Semoga Allah SWT memudahkan segala urusan kita dengan orang yang kita sayang.